memandangkan Tan Sri akan menamatkan perkhidmatan pada 12 ni yang terakhirnya, dan 13 tu Tan Sri akan menjadi seorang orang awam. Mungkinlah kita sini semua masyarakat luar sana, terutama pihak media pun, dia orang tertanya-tanya, nak tahu juga apa perancangan ataupun apa yang Tan Sri cuba fikirkan. Adakah Tan Sri masih akan berada dalam radar, ataupun Tan Sri mungkin meneruskan untuk bersuara dalam agenda anti rasuah ni? Dan kalau Tan Sri, kalau boleh kongsikanlah. Saya selalu sebut kepada tuan-tuan dan puan dalam banyak rally ni lah, dalam speech saya, 2 falsafah yang saya dapat dari sahabat saya dan saya reka sendiri pun ada. Satu daripadanya yang Ustaz Amin kongsikan dengan saya. Dunia ni bukan untuk dirunsingkan. Dunia ni bukan untuk dirunsingkan, tetapi untuk diuruskan. Itu pertama. Yalah, dalam Quran ada sebut anak bini, barang pakaian, kuda tunggangan, kereta lah, kereta EV ke tuan-tuan, ada semua dunia. Okay? Cucu-cucu yang ada tu, itu hal dunia. Jadi hal dunia ni banyak perkara yang kadang-kadang merunsingkan kita. So jangan kita runsing hal dunia ni, tapi kita uruskan. Jabatan SPRM ni perlu diuruskan. Diri tuan-tuan, kalau saya nak pencen pun perlu diuruskan. Yang kedua, ini ceritanya orang lelaki ya. Saya ni orang lelaki. Orang lelaki ni tetap akan bekerja sehingga satu hari dia dikerandakan dalam masjid. Ya. Faham maksud tu. Saya tetap akan kekal betul bekerja, menyumbang apa yang saya boleh kepada negara, kepada rakyat. Kerana perkara ni pada saya satu bentuk kepuasan kepada diri saya. Saya akan mati begitu saja kalau saya tak bekerja dengan tidak ataupun tidak menyumbang kepada negara. SPRM ni masih tetap akan saya perhatikan daripada luar. Sama ada tuan-tuan dan perempuan sekalian yang tinggal ni dengan kepimpinan baru masih kekal relevan kepada masyarakat, kekal efektif atau tidak. Saya tidak akan marah pun. Tapi kalau sampai masa kemungkinan saya nak bersuara, saya akan bersuara juga dengan memberi pandangan yang baik ataupun pandangan membina, bukan untuk tuan-tuan dan perempuan semua di SPRM saja, untuk masyarakat. Kita kena ingat, dalam ibadah kita ni ada 2. Ini memang dalam Quran ada. Satu ibadah khusus, ini sembahyang kita dan sebagainya. Puasa, menunaikan haji, rukun Islam yang kelima. Satu lagi ibadah khusus. Ini ibadah khusus ni lebih besar pahalanya. Setelah kita menunaikan ibadah khusus kita, ibadah umum. Ibadah umum lebih besar pahalanya. Setelah kita menunaikan ibadah khusus, ibadah umum ni. Ibadah umum ni yang saya maksudkan ialah kita tidak boleh duduk diam saja. Itulah saya, selepas pada bersara ni, saya tetap kalau diperlukan berkongsilah pengalaman dengan mana-mana pihak, terutama sekali rakan-rakan saya daripada SPRM ini, anak-anak buah saya. Kalau perlukan apa-apa nasihat ke, kalau diperlukan, saya akan sentiasa menyumbang. Sedia untuk menyumbang dan sebagainya. Pengalaman saya ni senang je. Saya suka nak kata menterjemahkan dalam bentuk cara saya sendiri. Saya ni kalau boleh, you need to ask me dalam bentuk hard talk question. Kalau tak ditanya, saya tak keluar. Saya begitu. Sebab tu saya ni nak tahu apa ada dalam diri saya, kena tanya lebih-lebih lagi. Lagi Tuan Hisham lebih keras tanya saya, lebih keras saya menjawab, lebih banyak keluar. Saya susah nak mengatur. Tetapi kalau dari segi dasarnya begitulah saya. Saya akan buat apa yang patut untuk negara dan sebagainya. Of course untuk diri saya akan buatlah. Untuk family saya. Mana tahu Tan Sri mungkin lepas tamat perkhidmatan ni jadi berminat untuk berkecimpung dalam dunia politik ke, perniagaan ke? Tak adalah. Itu politik tu jauh sekali lah pada saya setakat ini. Tak adalah. Sebab tu politik ni bukan bidang saya. Perniagaan pun tidak. Saya pun tak reti nak berniaga. Ya? Pokoknya dia ialah bagaimana kita menguruskan dunia ni. Saya nak ulang balik. Bila kata menguruskan dunia ni, uruskan dengan berkhemah dan lebih baik, dan kamu menjadi seorang berguna kepada masyarakat. Dah tentulah untuk diri sendiri dan keluarga tu dah tentulah, tapi masyarakat. Kalau menjadi seorang tak berguna, pertama apa? Ini jadi penjenayah. Pergi merompak di orang dan sebagainya. Ataupun satu lagi tak berguna, duduk dan diam, jadi kamu menjadi satu manusia yang tidak berfungsi langsung, seumpama mayat yang hidup. Jangan jadi begitu. Saya begitulah. Sebab tu saya selalu secara sinikal lah, bukan saya nak up diri saya. Terus terang saya katakan, bila saya jadi KP, keterampilan tu penting.
Sehingga sekarang saya menjaga keterampilan saya. Kenapa? Kerana untuk organisasi. Selepas pencen pun besok, saya akan jaga keterampilan saya. Kadang-kadang saya sebut saya masih lagi sihat, bersukan dan sebagainya. Ya. Apa yang saya selalu sebut pada tuan-tuan dan puan bila saya memulakan ucapan. Allah Ta'ala memberi kita kelapangan, rezeki dan juga kesihatan. Pergi tanyalah di hospital ke orang yang tengah sakit, letak duit berjuta depan dia pun dia tak nak duit dah. Dia nak sihat. Jadi badan kena sihat. Keterampilan kena ada. Supaya kita ni membuatnya satu keyakinan diri. Tak ada semua ni, tuan-tuan tidak akan ada keyakinan bila masa kita nak jadi efektif. Untuk diri kita, keluarga kita dan juga masyarakat. Jadi saya kena kekal begitu walaupun saya dah besar. Jadi umur saya 63 ni by number saja saya rasa. Ikut metabolic age saya adalah umur saya 46 tahun. Oh, 46 Ya. Tapi suka tahun saya nak mengerjakan badan saya nak jadi begini.